Dalam video ni kita nak tengok kesan tekanan atmosfera di altitude tinggi. Okey. Dia macam ni. Dalam video sebelum-sebelum ni, waktu kita belajar pasal barometer tu, kita belajar bahawa bila naik ke atas gunung, udara makin nipis kan? Udara makin nipis, the air is thinner sebab graviti dah kurang. Bila sampai dekat atas, graviti kurang, jadi udara tu kurang juga. Okey. Jadi bila udara kurang, tekanan atmosfera kurang. So the higher you go, the lower the atmospheric pressure. So, bila udara tu kurang, oksigen pun kurang. Kan? Sebab dalam udara tu lah ada oksigen. Jadi kalau udara tu dah kurang, oksigen pun kurang juga. Lower percentage of oxygen in air. Jadi apa kesan dia? Kesan dia adalah peningkatan kadar pernafasan atau increase in the rate of breathing. Okay, banyak orang bayangkan macam kalau oksigen kurang, kuranglah bernafas. Tapi sebenarnya tak. Sebab maksud kat sini kadar pernafasan tu bila kurang tarik nafas. Kalau oksigen banyak, imagine lebih kurang lah kan. Kalau oksigen banyak, sekali tarik pun macam dah banyak. Kan? Tapi disebabkan oksigen kurang, okay, lack of oxygen in the air, you have to inhale more. Kan? Korang kena tarik nafas lagi banyak kali untuk cover oksigen yang dah kurang. Okay, so sekali lagi, kalau biasanya tarik nafas, oh terus dapat oksigen. Tapi kat sini oksigen kurang, jadi korang terpaksa tarik nafas banyak kali baru dapat oksigen yang sama. So itu yang dimaksudkan dengan peningkatan kadar pernafasan. Increase in the rate of breathing. Okay, oksigen kurang, jadi penyerapan oksigen lebih rendah lah. Jadi lepas tu peningkatan kadar metabolisme, increase in the metabolic rate. Okay, dan benda-benda lain ni lah dia tak boleh berfikir dengan jelas, hilang selera makan, dehydration semua. So ini adalah kesan dia. Sebab itulah kalau dekat Gunung Everest tu, kalau korang pergi Google pasal Gunung Everest tu kan, dekat atas tu ramai orang yang meninggal sebab benda-benda gini lah. Okay, alright. Tapi itulah ceritanya pasal kesan dia. Tapi walaupun tekanan rendah, kita kadang-kadang perlu juga adapt lah. Jadi macam mana, apa yang kita boleh buat untuk adapt? Apa yang kita boleh buat untuk naik juga? Sebab contoh kapal terbang. Okey, sebab kapal terbang kan tinggi, lagi tinggi daripada gunung. Lagi tinggi daripada gunung. Tapi kenapa macam okey je, selamat je? Sebab dekat dalam kapal terbang tu, apa yang dia buat adalah dia tingkatkan tekanan. Okey, dia increase the pressure dalam kabin pesawat tu. Maksudnya, contoh ni korang dalam kapal terbang, ini udara kat luar kan? So, udara dalam ni dengan udara dekat luar tak sama tau tekanan dia. Udara dalam ni dan udara kat luar tak sama tekanan dia. Sebab dia cuba untuk match kan. Okay, bagi sama dengan tekanan parasol which is yang biasa dekat tanah lah. Okay, lepas tu kita kitar semula udara dalam kabin untuk mengekalkan tahap oksigen yang mencukupi. Okay, lepas tu kita minum air untuk kurangkan dehydration lah. Sebab tadi kita kata kalau lower pressure akan menyebabkan dehydration. Jadi kalau nak kurangkan kesan dehydration tu, kita akan minum lagi banyak air. Okay. So, kalau orang nak naik gunung pula macam mana? Jadi dia tak boleh. Dia macam ni korang tengok kat sini. Pertama sekali kena train. Jangan berangan. Kalau contoh kan, tak pernah naik gunung. Tak pernah langsung. Bukit pun tak naik. Tiba-tiba macam, okay, so jom naik Gunung Kinabalu. Tak ada maknanya. Okay. So, kalau nak buat tu, dia kena berlatih. Okay, dia tak boleh hari ni tak pernah naik gunung apa-apa. Tiba-tiba esok nak naik terus sampai ke atas. Boleh lah kot nak try. Tapi janganlah. Okay. Kenalah train. Jadi, lepas tu naik tu bukan naik saja. Okay, untuk orang yang tak biasa. Yang dah biasa tu cerita lain Untuk orang yang tak biasa, kita pakai smartwatch. Kenapa? Smartwatch tu boleh detect altitude, blood pressure dan juga body temperature. Okay, jadi dekat situ kalau macam kita boleh tengoklah perubahan pada badan kita sewaktu kita naik tu. Lepas tu jangan naik tu tiba-tiba laju, kemarin berlari. Okay, kita naik slow-slow tu supaya badan boleh adapt dengan changing pressure. Sebab makin kita ke atas, tekanan atmosfera akan berkurang. Jadi kita tak nak pengurangan tu, perbezaan tu terlampau cepat. Okay, dan macam biasalah minum air untuk mengelakkan dehydration. So ini adalah apa yang perlu dibuat kalau korang tiba-tiba nak jadi pendaki gunung. Ataupun mungkin korang memang dah pendaki gunung. Alright? Jadi, ini adalah cerita kalau nak adapt untuk tekanan yang rendah. Okay, we want to adapt for lower pressure. Okay, tapi macam mana pula kalau tekanan yang tinggi? Okay, so kalau tekanan tinggi pada kedalaman yang lampau lah. Okay, tekanan tinggi maksudnya contoh, kan kita dah ada tekanan atmosfera. Lepas tu kat dalam ni, kalau korang masih ingat lah dalam video tekanan atmosfera tu kan, orang ni sebenarnya dia akan dapat dua jenis tekanan. Dia punya actual pressure sebenarnya ada dua. Satu daripada atmosfera, satu lagi daripada cecair. Jadi, makin ke dalam, dia lagi tinggi tekanan dia. So, tekanan air meningkat dengan kedalaman. Lepas tu, tekanan sebenar yang dia rasa adalah
tekanan daripada air itu dan tekanan atmosfera. Itu maksud ayat ni. Okay, jadi apa kesan dia? Kesan dia adalah tisu akan menyerap gas nitrogen yang berlebihan. Cerita dia macam ni. Bila kita ke bawah, tekanan akan makin tinggi tau. So, bila tekanan tinggi, maksudnya dalam badan kita, pressure gas tu pun tinggi juga. So, bila pressure gas tu tinggi, dia punya kebolehan untuk absorb tu, untuk diserap tu lagi tinggi. Jadi, dia akan masuk ke dalam darah dan juga tisu. Okay? So, ini cerita waktu dia nak turun tau. Ini cerita waktu dia nak turun. Okay, maksudnya sekarang nitrogen dah banyak. Bila kita turun, nitrogen dah banyak. Okay, sekarang ni bila kita start naik, okay, tekanan tu dia akan berkurang kan? Bila kita start naik balik, maksudnya Ehsan, kita try, okay, sekejap Ni orang. Okay, tadi waktu dia nak turun, nitrogen jadi banyak. Nitrogen dalam badan jadi banyak sebab ialah pressure tinggi semua tadi. Okay, sekarang ni dia nak naik balik. So, waktu dia nak naik balik, tekanan akan berkurang. Betul? Tekanan akan berkurang. Pressure akan berkurang waktu dia nak naik balik ke atas. Jadi, waktu tu, gas pressure pun akan berkurang. Gas pressure akan berkurang. Jadi, dia akan cuba untuk keluar daripada badan sebab dia nak kurangkan nitrogen dekat dalam badan. So, sepatutnya dia akan keluar melalui pernafasan. Sepatutnya dia akan keluar melalui pernafasan. Tapi kalaulah kita naik tu laju sangat, maksudnya perubahan tekanan tu laju sangat, cepat sangat, apa yang akan berlaku adalah dia tak sempat nak bernafas. Lebih kurang macam tu lah. Oksigen tu tak sempat nak keluar melalui pernafas. Oksigen pula, sorry. Nitrogen tak sempat nak keluar melalui pernafasan. Jadi dia akan hasilkan gelembung nitrogen. Okay, nitrogen bubble. By the way, penjelasan cikgu ni adalah ringkasan seringkas-ringkasnya. Jadi kalau korang nak study lebih pasal benda ni, korang boleh search sendirilah. Tapi ini adalah ideanya. Okay. So ini adalah kesan kat atas manusia pada kedalaman lampau. Isu lah. Jadi macam mana? Nak juga menyelam. Kan? Orang dah kata tekanan tinggi tapi nak juga menyelam. Okay, fine. Tak apa. Boleh. Tapi kena training jugalah. Sama lah macam nak naik gunung. Okay. So, apa? Kalau nak jadi penyelam, kena buat latihan. Dia tak boleh. Tak. Hari ni baru belajar berenang. Esok tiba-tiba nak buat dive dekat dalam tempat yang sangat dalam. Tak boleh. Sebab kita kena buat training dulu. Okay. Lepas tu, dalam air tu sejuk tau. Dalam air tu sejuk. Makin ke dalam lagi sejuk. Jadi bila dia sejuk, badan kita kan dah biasa dekat luar ni. Jadi dia perlukan pakaian yang sesuai lah supaya tidak terus untuk mengurangkan kehilangan haba dari badan. So dia boleh simpan haba tu dalam badan. Jadi tak bagi kesan sangat lah macam tu. Okay, lepas tu bila dah turun kan kena naik balik. Waktu naik tu naik perlahan-lahan sebab macam kita cakap tadi tu untuk mengelakkan pembentukan gelombang nitrogen. Okay, ini cerita penyelam. Apa lagi benda yang akan turun dekat dalam laut? Kapal selam. So kapal selam ni pula, kita tahu bahawa makin ke bawah, makin tinggi tekanan. Okay. So bila makin tinggi tekanan, kita nak tahan tekanan tu, kita kena pastikan dinding dia kuat lah. Jadi buat daripada titanium ataupun keluli dengan keratan rentas bulat. Maksudnya benda tu bulat. Okay. Jadi bila kita potong benda ni, kita nampak bentuk dia ada bulat. Orang tak buat kapal selam bentuk petak macam ni. Atau segitiga. Orang buat bentuk bulat untuk menahan tekanan tinggi. Withstand high pressure. Okay. Lepas tu, sama macam kapal terbang. Kalau kapal terbang, okay, dalam kapal terbang tu tekanan tu sepatutnya rendah. Tapi kita matchkan dia dengan paras laut. So, yang ni pun sama. Okay, kita matchkan dia sama dengan paras laut. Maksudnya dalam kapal selam tu orang tak rasa macam dia sedang menyelam lah. Okay, dia akan kurangkan pressure dekat dalam tu supaya dia match dengan paras laut. Okay, lepas tu kita bukan ikan, kita tak ada insang. Okay, yang nak dapatkan oksigen gitu. So, kita guna tangki oksigen ataupun penjana oksigen. Okay, supaya dapat bekalan oksigen yang mencukupi. Kemarin ada elektrolisis kat sini. Yelah, macam dalam orang belajar dalam chemistry lah. Okay, so poinnya adalah kat sini dekat dalam laut tu mana pula nak cari oksigen. So, kita bawa tangki oksigen atau alat penjana oksigen. Jadi ini adalah cerita kapal selam. So dalam video ni kita dah tengok apa penyesuaian tindakan kesan tekanan tinggi dan tekanan rendah kepada manusia dan apa yang kita boleh buat untuk orang kata untuk menghadapi benda tu lah. Okay, jadi soalan ni bolehlah tanya sikit-sikit. Pernah lah cikgu tengok soalan trial kan keluar apa kesan macam tu. Alright, jadi itu adalah ceritanya tentang tekanan tinggi dan tekanan rendah. Okay, dalam video seterusnya korang akan belajar tentang tekanan gas pula.
Okay, dalam video seterusnya korang akan belajar tekanan gas. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.